Okay, so hari ni hari ke-6 selepas kita bersalin. Okay, kita nak pergi cek KK. Kita nak pergi KK untuk cek kuning. Sebab anak Aifah dia ada kuning lagi. Semalam kuning dia 174. Hari ke untuk yang 96 jam 174. Okay, hari ni kita tengoklah berapa bacaan dia kejap lagi. Okay, hari ni semua ikut. Memang hari-hari lah semua ikut. Sebab kita orang 3 orang je. Atia tu dia ikut juga. Daddy tengah pergi daftar jap. Ni baby kat sini. Okay, dah habis dah. Atia buka lock. Daddy dah sampai. Kita nak main hari ni sebab ibu tak ada idea. Atia pun tak ada idea juga nak main. Idea macam main macam kekpot 5 hantu aja lawan-lawan demon. Oh, macam apa? Main macam mana? Kepot 5 hantu tu? Lawan demon lah. Oh, lawan dengan demon. Okay. Tapi kita tak nak asyik lawan je. Kita nak yang macam bukan yang lawan-lawan. Kita nak yang macam baik-baik saja. Lepas tu tak tahu apa nak main. Yang anak ayam tu? Ayam. Anak ayam yang macam kartun tu. Dia main game apa tu? Dia tak tahu lagi. Punya yang jalan je macam kat rumah dia tak. Oh, ya ke? Dah macam tu aja bukan main pun. Faham? So kita nak main apa? Tak tahu. Tak apalah. Okay, bye-bye korang. Kita nak nyanyi Alik Bata dulu. Bye-bye. Boji. Pula kamu ni. Dah sihat lah. Dah sihat. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni jam pukul 8, 7.57 pagi. Okay, kita nak pergi KK. Kita nak check untuk kuning baby. Semalam kuning dia turun jadi 163. Hari ni kita tak tahu lagi. Hari ni adalah hari ke-8. Kita dah ulang alik ke KK. Okay, so kejap lagi kita akan tengoklah berapa bacaan untuk kuning baby hari ni. Okay, so ni baby kita duduk dalam ni. Okay, dia pergi apa ni? KK pakai bedung je dengan pampers. Kita tak pakaikan dia baju lah, takut dia panas. Atia kat depan. Atia buat apa? Atia dah makan apa tadi? Biskut. Dia makan biskut. Okay, tunggu Daddy jap. Daddy buat air. Air dalam tumbler. Lagi haus. Okay, kita dah sampai dekat KK Changlon. Okay, Daddy dah. Hari batu kaji hau dah turun. Belah sini. Nabi wow, 155 turun lah. Esok kena main macam lagi lah. KK Jitra lah. Okay. Alhamdulillah. Buka lock. Ini tengoklah ni. Tekan buka lock orang awak. Tekan. Oh, nampak? So baru boleh angkat. Kalau tidak sangkut lah, tak boleh angkat. Kat sini pun ada lock ni. Dia bagi tak angkat. Oh, faham. Lock kat situ. Tadi sebab tu tak boleh nak ni. Tadi macam tak lock kan? Sebab macam tinggi sangat ibu tengok tadi. So lock dia ada 2 je lah. Jadi masuk lah. Mesti dia terkejut. Baik Didi. Allah. Okey. Ni dia punya tu macam mana? Cabut balik. Magic. Cabut balik Magic. Baby. Kita kena record Baby. Sebenarnya kita kena record ya. Baby. Baby. Tapi ni tak nampak sangat lah kat sini. Tak apa. Dia kena duduk belah ni lah, belakang driver kan. Jadi. Betul. Baby. Okay, masuk situ dulu. Baby. Okay. Okay. Yang panjang yang putih ni. Kita tarik dulu tu. Kat situ. Belakang dia ada tempat masuk kan. Kat sini. Ada hijau ni. Jauh tak nampak mana dah. Tak
Baby. Ya. Baby tidur. Macam ni guys. Ni baby kita. Kita tak nampak. Tengoklah Maggi kat tak oi. Ya, dia. Macam mana dia kita tahu? Kata awak Malaysia kalau ada tahu. 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 Kata macam terkejut tak? Macam mana dia boleh tahu? Cuba dia fikir ada dia tahu. Tengoklah dah cantik lah. Okey, Atta duduk elok-elok. Atta kena pakai kasut tau. Okey. Baby dah pakai dah kasut dia. Okey, dekat muka baby. Okey, dekatnya muka baby. Ya Allah, pening lah macam tu. Okey, Atta duduk kena pakai kasut kak. Atta pakai kasut. Semua pakai kasut, okey? Kasih tak ada orang kasih. Seat bag. Salah. Nampak tak? Otak masih kecil Semua lagi. kena keselamatan budak kan? Oh, sekejap dia nak pakai. Dia nak kan? Dia main dengan kawan dia sekolah. Nanti ada kawan baru. Kawan yang baru dijumpai. Dedinya pergi toilet jap. Okay, kita dah cek KK. So, kita beli stok untuk masak sup ayam. Okay, kuning baby hari ni 137. Okay, nanti dengan Daddy pergi beli apa tadi? Mi kari. Apa mi kari? Nyam. Mi kari, Atia nak mi kari. Nah, aku nak ya. You boleh makan sikit kan aiskrim ni? Tak boleh lah. Buat-buat nak ni. Boleh je buat rasa-rasa kan? Lu minum dah tu tadi sebenarnya. Tapi tak apa. Nah, lagi buat semua. Ya, aku nak. Dah rasa sikit dah tadi sebenarnya. Dah rasa sikit dah. Oh. Ni aiskrim apa? Tak nak sikit. Magnum ke? Wall. Pola. Rasa gatai. Sebab tadi kot. Pola. Oh, polar bear. Aku tak beli coklat. Polar bear coklat sedap. Apa? Nak lagi sikit boleh? Sikit tak apa kan? Okay, sikit je. Lagi sikit. Sikit. Kan dia lah tu. Tidak kan. Masa tak memberi kesan kot. Taruh sikit. Oh, hebat lah ambil. Sikit sangat. Alah nak kata apa? Okay, baby. Kita jemur dia sekejap kat matahari ni. Tak Yalah. panas pun kenalah sikit. Korang ha. Okey lah. 10.30. Dalam kereta tak apa. Dia tapis lah. Kan baby? Ni dah sihat tak boleh kena. Pelik betul. Tak sihat boleh kena. Boleh lah. Yalah UV Dia je. ni pun nak cari. Kalau baby hari ke-9 lah. Kalau hari ke-10. So baby esok baru check balik. Masih dia drop banyak kot. Dia cakap turun banyak. Tengok tu dia cakap, oh dia turun banyak ni, 137 ni. So hari ni adalah hari ke-10. Haifa check up dekat KK. Baby dia tak pergi check up kuning hari ni sebab semalam dia punya kuning turun jadi 137. So esok baru kita pergi ke KK untuk check kuning baby. Haifa tak payah check dah. Haifa hari ke-15 dengan hari ke-20 baru Haifa akan check lagi untuk selepas bersalin lah. Okay, so baby dia tidur je dalam ni. Haifa selalu tak pakaikan dia baju. So buka je baju bagi kena cari matahari walaupun duduk dalam kereta. Okay, Atia rambut sikat Atia ni. Okay, Atia dia dah jadi big girl. Dia jadi kakak sekarang. So Atia kena jaga baby lah kan kat rumah. So apa Atia rasa macam mana? Seronok tak? Saya rasa nak pergi hotel. Nak pergi hotel? Nak buat apa? Kita kat hotel lah. Yelah kena tunggu baby besar sikit lah. Besar hotel. Sebab baby dia macam dia tak boleh kena lagi tempat-tempat baru. Nanti dia kena bakteria, kena kat badan dia sakit. Okay. Nanti baby dah besar sikit, dah 3 bulan ke 4 bulan kita pergi. Okay. Tak apa pula. Betul lah. Okay.
Deal. Okay. So kita nak pergi Lotus sekejap. Nak top up makanan apa yang patut untuk petang ni. Tak fair. Not fair apa? Okay, hai semua. Assalamualaikum. Hari ni adalah hari ke-10. Hari ni hari ke-10 untuk cek kuning baby. Okay, so kita akan tengoklah berapa penurunan kejap lagi. Harapnya turun. Okay, so okay, semalam kita tak pergi KK sebab semalam dah hari ke-9 dia kata tak payah pergi. Okay. So kita singgah Rocanai. Ada okay. Halal pun. Rocanai yang sedap. Ada keripik. Alhamdulillah. Okay, kita singgah dekat Rocanai.